UMNO bahagian Puchong memutuskan untuk menamatkan semua bentuk kerjasama politik dengan Pakatan Harapan Puchong, berkuat kuasa serta-merta. Setiausahanya, Muhammad Yusof Muhammad Yassin berkata, keputusan itu dibuat susulan kegagalan Ahli Parlimen Puchong, Yeo Bee Yin, mengemukakan permohonan maaf dalam tempoh 24 jam yang ditetapkan berhubung kenyataan yang disifatkan tidak beradab, tidak sensitif dan tidak matang serta menghina bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurutnya, tempoh permohonan maaf tersebut berakhir pada 24 Disember 2025, jam 4 petang namun tiada sebarang maklum balas diterima daripada pihak berkenaan. Keputusan ini terhad kepada peringkat Parlimen Puchong, Dewan Undangan Negeri Seri Sedang dan Seri Kembangan. UMNO bahagian Puchong tidak lagi terikat dengan sebarang persefahaman tidak rasmi dan tidak bertanggungjawab menjaga atau mempertahankan kepentingan politik PH Puchong, katanya dalam kenyataan pada Sabtu. Pada Selasa lalu, pemuda UMNO Selangor dilaporkan telah menyerahkan memorandum bantahan di hadapan pejabat Bee Yin bagi mengecam kenyataan serta hantaran media sosial wakil rakyat itu yang didakwa bersifat biadab, sinis dan mencetuskan provokasi politik.